Mereka mencintai untuk belajar dan baca Quran. Madrasah tahfiz di sini. Tapi tengoklah dhaifnya mereka. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan tengok bersama saya nak tunjuk salah satu madrasah tahfiz yang ada di dalam Yobe Potiskum di tempat nama Arikime. Dan dibimbing pelajar tahfiz ini dibimbing oleh mudir Muallim Habu. Muallim Habu. Jadi saya nak bawa tunjuk ini salah satu madrasah tahfiz. Semua madrasah tahfiz di Yobe ni, di Potiskum ni semua dhaif, tapi ini antara yang sangat ketara dhaif dia. Tuan-tuan boleh tengok prasarana yang ada dekat sini. Ni semua pelajar-pelajar dia ni. Kita pilih tempat ni untuk edarkan naskah Al-Quran lebih kurang 200 naskah, 200 mushaf Al-Quran yang diwakafkan rakyat Malaysia kepada kami untuk disampaikan kepada kami Yayasan Amal Malaysia. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan untuk tengok dhaif dahsyatnya. Ni walaupun nampak dah terbina, dah buat dengan tanah, dengan air semua ni dia gaul campur, tapi bila kena hujan dia akan luruh jatuh. Ni nampak tak? Bekas air hujan, luruh jatuh. Dengan atap bumbungnya dengan kayu daun macam tu sahaja. Jadi antara hasrat saya tanya pelajar di sini dan guru-guru yang mendidik dan wakil kita di sini, hasrat mereka boleh ada satu bangunan, satu kelas untuk mereka belajar di situ. Sebab di sini tempat mereka belajar, ini tanah mereka ni, start daripada ini sampai sana, tanah milik mereka, Tahfiz Muallim Habu di Arikime di sini. Tapi bila hujan mereka tak boleh duduk buat kelas, terpaksa cuti kalau hujan lebat, terpaksa tinggal, tak boleh nak datang belajar sini. Jadi mereka minta mungkin kita boleh cari dana. InsyaAllah Yayasan Amal Malaysia akan kempen, akan ikhtiarkan. Kita tahu rakyat Malaysia yang dermawan pemurah semua, InsyaAllah kita sama-sama buat pahala di sini. Mereka mencintai untuk belajar dan baca Quran, madrasah tahfiz di sini. Tapi tengoklah dhaifnya mereka. Semua berkumpul di sini. Belakang sana saya nak tunjuk tempat, situlah kelas, situlah tempat tidur ni belakang ni. Ni tempat belajar ni. Tengok ni Quran mereka dengan kayu-kayu ni. Ni semua Quran mereka. Kita nak edarkan naskah Quran. Okey. Masya Allah, sangat dhaif tuan-tuan dan puan. Ni, bayangkan. Di sinilah mereka tidur. Di sinilah mereka tanah pasir ni tuan-tuan dan puan. Tengok dinding dengan atapnya. Tu pakaian mereka. Semua beg masing-masing ni depa ingat. Guni-guni pakaian masing-masing ni. Beg mereka. Ni asrama mereka, tempat tidur mereka, tempat masak mereka, bekas-bekas makanan dalam tu, dalam bekas mangkuk besen kecil tadi kita tengok. Masya Allah. Jadi insya Allah, saya yakin tuan-tuan dan puan rakyat Malaysia yang dermawan, budiman semua, salah satu misi kami dalam misi Kurban Kemanusiaan 2025 Yayasan Amal, insya Allah balik ni kita nak kempen. Kita mungkin boleh cari dana, ikhtiarkan untuk terbinanya satu bangunan yang baik. Bukan kita nak suruh elok macam tempat kita sangat pun. Kita cuba sebaik mungkin insya-Allah. Tapi mereka nak boleh terlindung daripada hujan panas. Boleh buat kelas, boleh stay. Tak perlu balik di saat ribut ke hujan yang lebat sangat ke, masya-Allah. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih sudi menonton. Sama-sama kita ikhtiarkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.